Mana ni? Jangan-jangan ni kampung yang kita jual awak dulu tak? Bukan dah, ini kampung baru dah. Baguslah, selamat. Kau ada duit? Mana ada? Ni, oi, kau ada duit? Aku apa yang ada? Besar punya hal. Ni nampaknya ada seekor lembu yang kita nak eat. Apa yang nak buat? Ilham, sawah. Ni kau pegang. Assalamualaikum. Salam. Mereka ni macam tu nak kenal ya? Apa tidaknya? Apa? Baik. Sila. Terima kasih. Di mana kita berjumpa ni? Masa kita sama-sama naik haji. Tak mengkalah teman naik haji Tahun depan baru nak cadang ni Sama-sama mengantarkan orang naik haji. Itu lah Cepatnya perlu. masukkan satu Kita sama-sama mengaji pondok dulu kan? Ngaji pondok mana? Banyak pondok teman mengaji ni Kita sama-sama mengaji apa ni? Tasawuf. Tasawuf? Tasawuf Semanggu ni Betul ya? Ya. Siapa nama ustaz yang mengajar kita tu? Ustaz Noh JK. Noh KK. Itulah mati lelaki mak saya. Saya dengar kabar ustaz Noh KK pun nak mati kena cewek. Cewek. Tembak. Hantarlah jawab kabar begitulah. Ya. Minum seorang ke? Sila. Bagi kopi satu. Kopi satu. Satu. Gaya nampak ni? Gaya? Biar apa-apa kata orang gaya tak apa. Bila nak makan nasi? Lambat lagi, belum masa. Ini aja makan. Silalah. Ini pun tak mengapa. Apa dah dia cekik seseorang aja? Besar punya harabah. Nanti pula pun. Sila. Seorang saja kan? Tiga. Tiga. Mana lagi dua? Ada di luar. Mau tak dipanggil? Tak dipelawai. Panggil lah. Sila lah. Dia panggil. Sila. Apa nak minta lah? Minta lah kopi ke? Minta kopi satu ya. Saya pun kopi. Kopi duit. Makan. Nasib baiklah jumpa Pak Lebay ni. Kalau tidak kami sesat lah tadi. Cari siapa dia? Nak mencari Pak Haji Husin. Pak Haji Husin? Macam mana? Pak Haji Husin ngok-ngek, kaki untut, kepala kemik. Oh, bapak saya tu. Kedai beras tu, Betul kan? Iya tu, Kalau begitu mari kita berjumpa. Tak apa. Rezeki jangan ditolak, berbahaya jangan dicari. Tu, makanlah saya. Apa yang dia mahu tadi? Entahlah, bagi dia lah. Makanlah ya. Tunggu sampai teman tiba Lekas dia. Iya. Mana tu jalan belakang? Ini? Apa hal ni? Saya lari ke orang tu dia nak makan kuih puri. Dia nak berkenal ke saya? Belum dia berkenal ke saya berkenal ke dia dulu. Padan muka dia, mampu duduk sampai pagi esok, tinggallah Berapa lama dia pergi, bos? Jangan-jangan kita ni dah kena tipu tak? Cik. Cakap tak tengok orang. Takkan Tok Lebay nak menipu pula. Aku kenal lama dia ni. Minta kopi lagi satu bawa 3 cawan. Copet Oi, nak tidur sini lah. Kalau ada bantal bolehlah tidur sini. Nak balik lah, saya pun nak tidur ni. Nak balik lah ni. Ramailah. Jom. Makan berlambat ni siapa dah bayar ni? Ini bayar? Bayarlah lagi apa? Tinggal free ke? Betulnya saya ni tak ada duit, hutang lah. Hutang? Ni nampak ni hutang. Nampak barang. Nampak.
Sudahlah, sudahlah. Kami bertiga ni pun tak ada duit. Ini double bass drum ni ambil lah. Berapa kayu buruk ni? Kayu buruk? Yang itulah. Nah, kalau itu ambil gitar ni. Gitar ni mahal harganya. Ini pun tak cukup kan? Ambil ini lagi kalau tak cukup. Ini pun tak cukup tak? Ini pun tak cukup. Tak cukup kan? Cukup pun.